Hai guys, saya Blocks Boys. So hari ni saya akan bermain game Mr. Mix. Yes, game ni saya pun tak pasti lah. Tapi saya pernah tengok orang main. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Boboiboy tak tahu nak cakap macam mana. Tapi Boboiboy tengok seronok lah. Itu saja motif ni Boboiboy main. So jom kita main. Okay, jom kita masuk je yang Yenny ni. Dan sebenarnya lagi bagus kalau korang main seorang tau. Ya, rasa je lah. Kalau korang tengok kumpulan, saya ada tengok satu YouTuber ni. Dia main dan kalau semua mati, kalau seorang ni mati, semua akan terkena. So, lagi sesuai main seorang-seorang lah kot. Tapi tak ada pula map, lobby yang seorang punya. Tak ada pula. Aduh, saya cakap apa pun saya tak tahulah. Jom. Waiting players. Kita tengah standby nak masuk ke dalam game. Ada Apple yang... Okay. I've seen many owners of this house, but this one is a completely different story. Okay, big man. Okay, yellow skin and crazy eye. It doesn't take a genius to figure out. Okay, a bad person, insane. But the story will not about him. To escape from this horror. Saya takut korang tak dapat dengar je apa yang dicakap. So kami bagi so saya bagi tahu balik lah guys. So yup. Ni siapa ni? Hey, what up? Mana? Oh, kunci ni. Saya dah tengok. So saya tahulah. Tahu sikit-sikit je lah. Woi, saya pergi jatuhkan balik apa hal? Aduh. Diorang ni time naik ke tak? Tak, tadi ada lah kunci di mana. Tolonglah. Astaghfirullah. Tadi ada Mat kunci ni. Jap. Okay, kita masuk balik. Sorry guys. Kita lah kata yes, saya main seorang. Sebab Boboiboy rasa kalau main seorang lagi senang. Yap. Sorry lah. Tadi tu macam tiba-tiba sebabkan Boboiboy bebal tadi. Kunci tu hilang. Sorry sangat-sangat. Minta maaf lah. Kita boleh skip lah. Ini bergantung pada Boboiboy. Korang bayangkan game seram. Boboiboy seorang je main. Jom. Tengok. Use your brain. Okay. Ni apa? Oh, barangkali kita tak boleh pergi sana. So, kita nak buat apa? Alamak! Kita terlanggar. Astaghfirullah, mati lah ni. Mati lah. Kita menang. Menang pula kita macam Boboiboy tak tahu nak cakap apa tapi dia tak dapat kejar. Boboiboy saja nak ni sakat dia. Tengok dia. Astagfirullah. Tengok dia ni pandai ke tak? Lupa-lupa dia tak guys. Mr. Mix ni badan besar sangat. Tengok ambil lah. Sorry lah Mr. Mix kalau saya body shaming. Sorry. Tak apa, ini game je. Ini game. So, dia takkan terasa lah. Jom, kita nak pergi. No! Apa? Sudah. Okay. Mati adik. Dia sediakan cawan. Apa tu? Sirap ke? Sorry lah guys, saya stumble. Jap. Kena charge jap. Sorry lah. Main bateri tinggal sikit. Jom kita charge sekali. Jangan kasih jatuh lah kat depan tu. Sakit tu kalau jatuh kat depan. Alhamdulillah kita berjaya pun. Jom yang ni yang terakhir. So
Jom. Wow, wow, no. Eh. Okey, ni apa? Okey, kita boleh ambil api dan pergi ke sini dan kita panaskan. Okey, sudah. So kat sini ada apa sebenarnya? Wow, ada mixer. Ni siapa? Boleh tekan. Wow, ni tempat apa, oi? No, Mr. Mix. Sabar, Mr. Mix, bawa bincang lu. No. Apa saya pergi tekan skip? 0, okey. 3 03 035 035. Bismillah. No. Bukan 035. What do you mean, man? Weh, tangan kita dia cabut. Astagfirullah, nasib baik dah tak ada percikan darah ya. Dia dah sediakan sudah garfu. Sepatutnya apa pula? Tinggal 1 nyawa Okay, macam mana? Okay, maybe sebab boy terskip, so kita kena tengok lagi sekali lah kan. Jom kita tengok. Okay, macam tu. 65, 3, 1. Tapi tadi betul lah kan? Okay, 5. 5, okay. 559, okay. 5. Okay, kita nak kena spot check tau. 5 tau ni, betul kan? 5, okay, betul. 5, okay. Lagi 1. 9 lah, tengok. 5. No, cepat. No! Okay, bismillah. Ya, kita lepas. Alhamdulillah. Kita berjaya. Sekejap, masuk ke tak ni bateri? Masuk. Okay. Jom. Sampai pun. Lepas lagging. Okay. Yap. Ni OB ni begini easy lah guys. So. Okay. So, kita dah keluar macam tu. Boboiboy Pro lah guys. Sekejap je kita settlekan. Ni. Tutup. Tengok. IQ. Kita tutup supaya tak nak kasih Mr. Mix masuk kan. Apa benda yang kita boleh pegang kat sini? Apa ni? Achievement ke? Ni apa? Apa benda yang kita boleh buat kat sini ni? Apa ni? Tutup lampu. Dia pasang balik lah lampu ni. Tak boleh. So kita kena cari kunci kan? Sekejap. Tak ada. Habis. Sudah mati lah ni. Tak mati. Pelik betul lah game ni. Weh. Aku di mana? Ish. Okay, bismillah. Wow. Kenapa tiba-tiba awan? No. Ish. Okay. Hop. Wih. Tengok main seorang-seorang lagi seronok guys berbanding main dengan ramai-ramai kan. Sebab apa? Kalau korang main seorang, at least kesilapan tu semua korang yang buat. Kalau korang main dengan multiplayer, woi! No! Dan akhirnya boy dengan topi je sekali kita jadi lauk guys. Boleh revive tak?
15 Robux. Adakah patut Boboiboy buat? Okay, tak apalah. Boboiboy rasa sampai saja kali ni. Okay lah guys, sampai di sini sajalah kot untuk video kali ni. Itulah je game Mr. Mix. Aduh lah. Sekali kita salah yang kat mana tu? Jatuh. Yang tu memang kesilapan yang cukup cubuai. Yang kedua yang tak faham tu. Yang tu sepatutnya yang jatuh tu, yang apa, platform plank tu, patutnya kita jangan cuai kat situ. Kalau tidak, kalau kita tak cuai kat situ, mesti kita ada satu nyawa lagi tadi. Hai, kesilapan lah guys. So korang jangan lupa subscribe channel Bloxboy guys. Kita akan jumpa dulu. Assalamualaikum, bye bye.